Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin. Arsalahu Allahu rahmatan lil alamin. Qudwatan wa qudwatan wa uswatan li umurid dunya wad din. Liman arada an yu'mina bihi minal insi wal jin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Yang dimuliakan barisan para imam Masjid An-Najah Padang Serai serta seluruh pegawai dan juga para petugas masjid. Tidak ketinggalan imam tarawih kita serta seluruh para jamaah muslimin muslimat, moga-moga kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala pada malam yang keempat Ramadan. Para jamaah yang dirahmati Allah sekalian, kita berada di bulan yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada bulan yang lebih mulia daripada Ramadan. Dari segi bulan yang telah pun disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai bulan ibadat. Tetapi jangan kita istilahkan sebagai bulan pesta ibadat. Kerana ibadat ini bukan pesta, tetapi adalah kepatuhan, pelaksanaan ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan itu, apabila kita berada di bulan Ramadan yang mulia ini, sewajarnya kita ambil kesempatan dengan sesungguhnya untuk memperbanyakkan segala amal ibadat. Amal ibadat yang telah pun termaktub sebagai wajib, sebagai solat fardu, yang itu sudah tentu. Bukan saja di bulan Ramadan, bahkan di bulan-bulan yang lain pun diharamkan, bahkan berdosa besar bagi orang yang meninggalkan solat fardu. Sebaliknya, amal ibadat yang sunat-sunat. Maka di antara amal ibadat yang paling berharga, paling tinggi martabat adalah solat. Selain daripada fardu, maka solat sunat yang telah pun disunahkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak boleh mereka-reka bentuk amal ibadat, termasuk solat kita tidak boleh reka. Maka dalam hal ini kita mengambil apa yang telah pun ditunjukkan oleh baginda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Maka di antaranya adalah solat malam, yang kita istilahkan sebagai solat tarawih. Di zaman Nabi, zaman sahabat, tidak ada nama solat malam Ramadan dengan nama tarawih. Sebab baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyatakan, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Tirmizi, begitu juga Imam Muslim di dalam kitab sahih mereka masing-masing, dengan Nabi kata, man qama ramadana
imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesiapa, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mendirikan solat malam, man qama situ maksudnya mendirikan solat. Sesiapa yang mendirikan solat malam. Malam mana? Di bulan Ramadan. Malam bulan Ramadan. Setiap malam. Dengan penuh kepercayaan, keyakinan kepada Allah. Wahtisaban, dan juga hanya mengharapkan ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa taala, bukan daripada manusia. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka ia akan mendapat ganjaran yang besar, diampunkan segala dosa-dosanya yang telah lepas. Dosanya yang telah lepas bukan maksudnya yang tahun lepas, yang lepas-lepas, yang sudah pun berlalu berapa tahun semenjak ia baligh, sampailah dia tua bangka lah ni. Ataupun yang masih panjang umur, orang Melayu kata tua marga lagi. Untung tu. Istilah tu memang tak berapa cantik lah. Tua bangka, tua marga. Tapi itulah hakikat dia. Yang dipanjangkan usia. Semuanya diampunkan. Dengan sebab solat malam di bulan Ramadan. Kemudian diistilahkan sebagai solat sunat tarawih. Dengan nama tarawih di zaman para tabi'in. Para imam-imam yang terkemudian. Maka istilah itu digunakan pakai sampai ke hari ini. Dan ijtima' ulama, ittifaq ulama, muafakat segala ulama mengiktiraf nama tersebut. Yang kita lakukan solat sunat ini selepas solat Isya. Sama ada lepas solat Isya tu disegerakan, macam kita buatlah, disegerakan. Lepas Isya, lepas ba'diyah Isya. Ada orang duk tunggu nak sembahyang tarawih, ba'diyah Isya tak buat. Itu rugi. Kerana ba'diyah Isya itu muakkad. Muakkad. 2 rakaat selepas Isya muakkad. Tambah lagi 2 rakaat menjadi 4. Yang tidak muakkad tapi sunat. Maka hak yang tu seboleh-bolehnya jangan ditinggalkan. Hak itulah yang termasuk dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang menunaikan 4 rakaat selepas fardu Isya, selepas solat Isya 4 rakaat, sama ada 2 salam ataupun 1 salam tak kisah. Yang penting 4 rakaat. Tapi solat malam ikut mazhab kita Imam Asy-Syafi'i, solat malam adalah masna. Tapi dia tak ada wasula sawa ruba' yang tu. Yang tu poligami ya. Masna wasula sawa ruba' yang tu. Ini masna. 2. Buat 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Kan? Maka selepas daripada ba'diyah Isya itulah dilakukan solat malam. Maka kita sudah pun menghidupkan malam sebenarnya. Kita sudah pun berqiyamul lail. Bila kita buat solat sunat tarawih ni. Sama ada segera lepas ba'diyah Isya ataupun ditunggu selalu, dia rehat selalu, tu yang kata tarawih. Dia rehat Ustaz. Makan moreh selalu kalau ada moreh ada lagi. Kalau lepas buka puasa tak habis kan, pergi berah lagi kan. Hak tu tak ada masalah. Kan? Tapi yang tu tak sunat dah lah. Hak buka puasa tu yang dapat pahala. Yang dapat pahala khusus pasal apa? Kita sudah pun menunaikan ibadat puasa. Dan kita berbuka puasa. Buka puasa itu sunnah. Orang yang tak dapat pahala pasal dia tak buka puasa. Dia tak mau buka puasa. Dia kata aku nak buka puasa lagi lepas tarawih. Tak boleh. Dia dah larikan diri daripada sunnah. Ataupun yang memang tak puasa. Hak tu memang tak buka pun. Hak tu buka pun tiap hari. Pasal memang tak puasa. Jadi tak harus buka yang tu. Dia ada buka awal lagi lah. Buka apa lagi. Orang yang tak pakai seluar. Nak suruh buka seluar ke? Tak suruh buka seluar, dia memang dia buka seluar dah. Suruh dia telanjang terus je lah. Begitu. Maka begitulah orang yang tak puasa ni, orang yang tak layak dia berbuka puasa. Tapi kita pergi ke Mekah, kita pergi ke Madinah.
Tak puasa pun buka puasa juga. Pasal apa? Memang disediakan untuk orang berbuka puasa. Kita tak puasa pun duduk juga. Tapi yang tak cerdiknya, orang tak azan maghrib dia buka dah. Hak tu nampak sangat lah. Nampak sangat tak betul. Walaupun tak puasa, tak apa, duduk pula. Ra'ikan orang yang nak jamu tu. Dia suruh duduk, kita duduk lah. Tapi ra'i kalau orang yang puasa. Sampai azan dia pun buka, kita pun ikut buka lah. Kita tak puasa apa, orang kata kita puasa lah kan. Tapi dapat pujian je lah, pahala tak dapat. Maka kita ni selepas Isya, maka eloklah kita teruskan dengan ibadat solat malam yang diistilahkan sebagai solat tarawih. Maka akan diampunkan dosa hak yang selepasnya. Inilah anugerah daripada Allah. Tidak ada bulan yang disunatkan solat sunat tarawih melainkan di bulan Ramadan saja. Bulan lain, Mai Syawal, kita kata nak teruskan jugalah amalan solat sunat tarawih. Pasal apa? Seronok. Nak teruskan juga, maka bulan Syawal pun dia buat juga setiap malam Isya tarawih. Kemudian Mai Zulqa'dah pun sambung lagi. Rajin ni. Mai Zulhijjah, Mai Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jamadil Awal, Jamadil Akhir, Rajab, Sya'ban sampai sambung. Hak bulan Ramadan saja diterima, hak sebelah bulan lagi ditolak. Pasal apa? Tak disyariatkan. Dia buat menyalahi sunnah. Nabi tak ajak macam tu. Hanya Ramadan sahaja. Maka sebab itu kita kena ambil peluang. Tarawih ni jangan ditinggalkan walaupun satu malam. Tetapi bukan setakat tarawih saja lepas Isya. Balik sebelum sahur, bangun lagi. Yang tu juga termasuk yang Nabi kata, man qama ramadana. Pasal apa? Bulan Ramadan. Maka besar pahala. Bahkan ketika itulah doa kita mustajab sangat-sangat ketika sahur. Allah Subhanahu wa taala sebut orang yang bangun waktu sahur, yastaghfirillah, orang yang sentiasa meminta ampun, maka pengampunannya diterima. Ketika itulah kita ambil peluang Ramadan ini untuk kita bermunajat, untuk kita mengadu dan merayu kepada Allah. Munajat tu maksudnya merayu dan mengadu kepada Allah. Doa memohon. Doa memohon, kita pohon apa yang kita nak pohon. Tetapi Allah Ta'ala lebih suka untuk kita bermunajat. Munajat ini kita merayu dan kita mengadu. Kita merayu kepada Allah tentang diri kita. Kita mengaku kita ni lemah. Kita mengaku kita ni ada masalah macam-macam. Penyegan, balok, liat, apa semua. Mengadu, ya Allah, aku hamba-Mu yang cukup balok, ya Allah, bukan takat balok, ya Allah, aku ni balok, liat. Aku ni hamba-Mu yang balok, liat, ya Allah, pemalas, penyegan. Rasanya dalam dunia ni akulah paling segan, ya Allah. Campakkanlah ke dalam hatiku, ya Allah, menjadi orang yang paling rajin untuk beribadat kepada-Mu, ya Allah. Itu mengadu dan merayu. Kita mengadu tentang kelemahan kita. Ya Allah, ya Tuhanku, aku ada penyakit macam-macam. Ya Allah, bukan takat 3 rangkai. Bukan 3 serangkai. Berangkai-rangkai, ya Allah, penyakit aku ni. Kita tahu, itu Allah Ta'ala yang bagi kat kita. Tetapi kita mengadu. Allah Maha mengetahui kita ada berapa rangkai penyakit tu. Dia tahu. Tapi dia nak kita mengadu. Kalau manusia pun macam tu. Kita kerja dengan satu jabatan. Ada ketua kita. Bos kita. Dia suka kita merayu dan mengadu pada dia. Berbanding dengan kita pergi minta terus terang begitu. Tuan, boleh berhutang RM50 tuan? Minta terus begitu. Tuan, RM50 berhutang? Nak berhutang? Duit tak ada, gaji lambat lagi. Dia kata, hang ni dok kira nak minta utang. Kan? Dia kata jimat lah, pandai-pandai lah jimat. Ini berhutang tu bayar bila? Oh, dia akan kata begitu. Tapi kalau kita masuk, tuan, Assalamualaikum tuan. Boleh tak nak jumpa tuan? Dia kata sila. Tuan, saya ni tuan, banyak masalah. Anak ramai tuan. 20 orang tuan anak. Anak saya 10. Anak belah 10.
Saya nak tanggung mereka semua tuan, memang berat. Tapi saya kena tanggung jugalah, pasal tak ada lah mereka nak menggantung melainkan kat saya tuan. Tapi masalahnya saya ni gaji kecil tuan. Boleh tak tuan naikkan sikit gaji saya? Naiklah sikit. Saya tak minta banyak tuan. Naik dalam RM100 sudah ha. Bolehlah tampung sikit. Ya kah? Awak hang kah duk bela anak-anak penakan ke apa kah? Yalah, anak penakan, anak yatim piatu apa semua saya bela. Okey, tak apa. Kan. Kita merayu dan kita mengadu. Maka hati orang yang mengadu ni, yang diadu dan orang yang dirayu ni dia lain. Maka kita tak boleh nak samakan dengan Allah. Tapi begitulah untuk kita mudah faham. Ini kita kena uji tauhid. Ni yang kita kena uji tauhid ni. Kena kenal Allah melalui sifat-sifat Allah. Baru kita boleh menghayati. Maka munajat, Nabi kata bermunajat. Sahabat pernah bertanya, kami nak bermunajat ke kami nak menyeru? Nabi kata munajat, bukan menyeru. Menyeru ni panggil, kelui-kelui begitu. Tapi munajat berbisik-bisik. Kita bangun pada waktu sahur, kita seorang-seorang. Munajat ni ada seorang-seorang. Jangan ramai-ramai kita munajat. Ya Allah, ya Tuhanku, aku orang miskin, ya Allah. Kawan pun tengok. Awak dia ni. Dia jadi pelik pula. Dia jadi pelik. Pasal dia tak tahu hal tu. Dia kata awak mengadu macam tu. Awak doa macam tu. Orang doa kan macam tu. Kan? Orang berdoa, ya Allah, ya Tuhanku, kurniakan rezeki kepadaku, ya Allah. Begitu, tu doa, betul lah tu. Tapi dia tak faham munajat tu. Maka kita buat seorang-seorang. Bangun sebelum sahur, sebelum makan sahur, sebelum makan sok, maka kita munajat dulu kepada Allah. Maka ketika itu kita dah pun diberikan ganjaran man qama ramadana, sama dengan macam kita solat sunat tarawih. Pahalanya diampunkan juga. Sebab kita menghidupkan malam. Samalah. Sama ada tarawih ataupun isya ataupun kita bangun buat lagi tahajud. Buat lagi 8 rakaat. Tahajud 4 rakaat, taubat 2 rakaat, kemudian hajat 2 rakaat, 8 rakaat. Kalau dah buat sunat witir, tak payah lagi buat. Kalau tak buat lagi, buat. Ada orang yang tangguhkan witir, tak apa. Dia buat nanti, tapi tangguh terus tak buat dah. Hak tu rugi tu. Kan? Rupanya dia malas nak buat. Dia kata cukup Maka kita ambil peluang hal ini. Kan? Sebab kita berada di masjid, jangan lepaskan sunat tarawih. Kita berada di masjid berjamaah. Solat sunat yang disunatkan berjamaah ni di antaranya tarawih. Selain daripada solat sunat raya, selain daripada solat sunat istisqa, solat minta hujan, selain daripada solat gerhana matahari dan gerhana bulan, itu semuanya disunatkan berjamaah. Maka tarawih disunatkan berjamaah. Tapi boleh kita buat seorang-seorang. Namun buat seorang-seorang maklumlah. Buat seorang-seorang Fatihah, Qul ya ayyuhal kafirun, Qul huwallahu ahad. Hak tu ulang yang tu jelah. Kan? Kemudian diam, senyap, sambung buat. Macam tu juga. Lepas tu tak larat berhentilah, ikut sukalah kan. Dia tak semangat. Namun bila kita buat berjamaah ni, maka dia jadi semangat. Pasal apa? Kawan kita duk buat, kita dengar imam membaca Fatihah, membaca surah dengan suara, dengan lagunya yang sedap. Macam malam ni kan. Alhamdulillah, kita pun jadi khusyuk, kita pun jadi insaf. Sekiranya kita faham apa yang dibacanya. Malam ni cerita tentang Nabi Musa dengan kaumnya Bani Israel. Hak suruh sembelih lembu lah apa semua, buat perangai. Kan? Orang suruh sembelih lembu, sembelih lah lembu mana pun. Lembu mana pun sembelih je lah lembu. Tak, dia buat cari soalan macam-macam. Lembu ni banyak hak mana? Banyak lah, senang. Pilih ambil seekor je. Tapi duk tanya warna apa lah apa semua. Hak yang kena, hak yang kata buat kerja ke, tarik tengala ke tidak ke apa semua. Tu duk reka ambil soalan, nak pergi mayah. Sebenarnya tak mau buat. Yang kita ni macam tu lah. Duk bertengkang. Situ berapa? 20 ke 8? 8 ke 20? 20 ke 8? 8 ke 20? Lain tak pergi langsung. Tak mana pun tak pergi. Sebenarnya, Allah Ta'ala tak tetapkan berapa rakaat yang kita buat. Nabi pun tak tetapkan jumlah. Buat je lah. Lagi banyak, lagi bagus. 8-8 lah.
Tapi 8 tu kira sederhana sebab bacaannya lambat. Maka sebab itu orang dulu buat 20 tetapi laju. Laju ATS. Bukan kereta api lokomotif hak lama pakai arang batu tu. Kan? Ni hak yang jenis laju. Kan? Fatihah. Satu nafas ke apa? Tak, bukan satu nafas. Tak bernafas. Fatihah tak bernafas maknanya. Bukan satu nafas. Tak bernafas. Kan? Tetapi kita lah ni dah pun ada kesedaran. Maka eloklah. Kan? Buat lama. Bagi lama. Kan? Tak larat berhenti. Rehat. Itu yang tarawih. Kalau di Mekah, zaman sahabat dulu, zaman para tabi'in, zaman imam-imam, mereka buat 4 rakaat, berhenti. Ada yang pergi tawaf, boleh 7 kali tawaf. Mai sambung solat. Tok imam pun bangkit solat. Lepas solat 4 rakaat, berhenti. Ada nak minum ayat zam-zam, ada nak berzikir, ada nak berdoa, ada nak selawat, maka buat masing-masing. Kemudian sekejap lagi, sambung pula 4 rakaat. Sebab itulah Umar Al-Khattab melakukan 20. Sebab nak bagi lama, tak boleh nak menyamai Nabi. Nabi kalau 8 pun lebih daripada 40 dengan banding orang biasa. 20 tu biasa. Tetapi Nabi buat, orang lain buat 40, dia lagi lama 8 tu. Nabi buat 8 saja. Nabi solat malam 8 saja. Maka dari sunnah itu maka kita buat 8. Tetapi jangan terhenti dekat 8 tu saja. Balik buat lagi lah hak yang kata tahajud 4 rakaat, hajat 2 rakaat, kemudian taubat 2 rakaat. Tambah lagi hak yang kita buat di rumah tu. Di samping kita berzikir, berdoa dan umpamanya. Sebab bulan ini bulan istimewa. Allah bukakan pintu syurga seluas-luasnya. Pasal apa? Pasal nak beri kebajikan kepada kita. Siang dan malam. Siang kita berpuasa. Maka Allah Ta'ala tak syariatkan kita solat seperti malam. Pasal apa kita sedang berpuasa? Puasa itu pun dah ibadat. Maka Allah Ta'ala telah pun memberikan kita kecukupan. Tak apa. Siang hampa puasa. Malam hampa dah boleh makan. Ganti pula dengan ibadat, dengan solat, tarawih dan umpamanya. Maka ganjaran yang disediakan begitu banyak oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka sebab itulah malam tu dihidupkan. Tak semestinya kita tak tidur. Tidur macam biasalah, tapi bangun lebih awal sebelum sahur untuk kita menambahkan lagi. Selain daripada itu, maka bulan Ramadan ini satu bulan yang bulan qiraatul Quran, bulan tilawatul Quran. Maka hendaklah kita ambil peluang. Tak usah kira khatam tak khatam, yang penting baca. Baca, tak khatam Ramadan, khatam Syawal. Syawal tak khatam, khatam Zulqaidah. Zulqaidah tak khatam, khatam Zulhijjah. Zulhijjah tak khatam, khatam Muharram. Muharram tak khatam, setahun lah khatam. Tak apalah. Nampak macam mana kan? Dah kita macam tu. Baca ajalah. Tapi duk lupa sedia tam mana tanda, tak tahu. Ulang balik. Bila nak khatam? Duk ulang balik pasal dia lena. Baca-baca lena, ulang balik. Baca-baca lena, ulang balik. Duk ulang yang tu je lah pasal dia lena. Kita baca Quran memang mengantuk. Tambah-tambahlah waktu malam kan. Siang pun lena. Maka tak apa. Yang pentingnya kita tetap baca Quran. Nabi kata orang yang baca Quran ini dia baca. Sama ada dalam gagap-gagap. Dia tak. Dia dapat pahala lebih. Hak yang gagap tu baca dapat pahala lebih daripada yang lancap. Pasal apa? Dia paksa diri dia baca juga. Walaupun dalam keadaan tergagap-gagap. Tapi jangan buat gagap. Dia kata dapat pahala lebih buat gagap kan. Bukan buat gagap. Memang dia gagap. Memang dia tu tersangkut-sangkut baca. Dia tak dapat elak. Maka yang tu diberikan keistimewaan. Pasal apa? Kesungguhan dia. Maka sebab itulah kita jangan lepaskan peluang sementara kita berada di bulan Ramadan. Kemudian puasa kita pun jaga juga. Puasa kita jaga. Nabi kata dalam hadis yang lain. Juga riwayat daripada Imam Bukhari dan Imam Muslim. Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Sesiapa yang berpuasa Ramadan, puasa siang Ramadan dengan penuh keimanan, keyakinan dan bertanggungjawab di atas puasa dia jaga. Dia tak buat benda merapu. Wa ihtisaban dan mengharapkan ganjaran daripada Allah. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Diampunkan seluruh dosa-dosa dia. Hak yang dah lepas dah anu. Hak kara baliklah, hak zaman kita baliak dulu tu.
kan? Maka diampunkan. Ini besar. Maka puasa siang, ibadat solat di waktu malam. Tetapi kita kena ingat satu amaran daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi menyebut dalam hadisnya berkaitan dengan satu golongan daripada kalangan umatnya. Berapa minit dah? Lebih dah no? Oh, lebih dah. Baik, penamat. Penamat. Nabi kata satu kaum, Nabi sebut kat sahabat, satu kaum yang mereka ini apabila dibangkitkan di akhirat besok, Allah Ta'ala tunjukkan kat mereka ganjaran pahala seperti bukit Tihamah, seperti mana gunung Tihamah, satu gunung yang besar di antara Madinah pergi ke Syam. Tihamah, gunung yang besar tu, itulah pahala. Masya Allah, pahala kita masing-masing seronok lah. Tiba-tiba hancur lebur, menjadi habu, berterbangan. Artinya mereka tidak memiliki pahala tersebut. Pahala tersebut tak ada, hilang kat mereka. Hilang habis ke semua. Nabi ditanya oleh Sauban, sahabat Nabi nama Sauban, "Ya Rasulullah, siapa puak-puak tu saya?" Mereka tu siapa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka tu daripada saudara min ikhwanikum, daripada saudara-saudara kamu yang seagama dengan kamu. Wa min jildatikum, dan daripada bangsa keturunan yang lebih kurang kamu je lah. Bangsa sama lah juga, lebih kurang kamu lah. Kata mereka, kami nak tahu sifatkan mereka tu macam mana, supaya kami tak ikut mereka, supaya kami tak tiru mereka, sekira-kira kami lebih selamat daripada mereka. Kata Nabi, mereka itu, inilah amaran yang paling patut kita ambil iktibar. Nabi kata, mereka itu adalah siangnya beramal ibadat. Kalau puasa Ramadan, kemudian Mai, bulan Syawal puasa 6, kemudian puasa Isnin Khamis dan sebagainya. Kemudian malam, mereka juga bertarawih kalau Ramadan, bersolat sunat, bersedekah, buat kebajikan. Bahkan mereka beria-ia nak sediakan juadah buka puasa, nak makan, hak mereka bagi tu. Saya nak 5 solat, 5 hari saya punya, 5 hari 5 saya tanggung ke semua. Oh kan, semangat tu. Tetapi kata Nabi, mereka ini bila berseorangan, mereka buat dosa, mereka buat maksiat. Orang tak tahu, siapa pun tak tahu. Mereka buat dosa, buat maksiat secara senyap-senyap. Rasuah makan, mik ke bawah ni, siapa pun tak tahu. Riba pun makan, maksiat lain, hak media masa, bahal lucah apa semua, tengok. Senyap-senyap, siapa pun tak tahu. Tengok pakai serban elok, bukan main. Tetapi buat dosa maksiat, seolah-olah Allah tak tahu. Mereka tak kenal Allah walaupun hebat penampilannya, tetapi mereka tak mengaji sifat Allah, mereka tak kenal Allah. Yang kata Imam Abu Mansur Al-Maturidi dalam sifat maknawiyahnya yang ditambah lagi daripada 13 menjadi 20, kaunuhu sabi'an, kaunuhu basiran. Hak tu dia tak tahu. Hak tu dia tak kerti. Yang Allah Ta'ala yang maha melihat tu, maha mendengar tu, seolah-olah macam tak ada dalam diri dia. Dia tak yakin tentang tu. Maka dia berani buat seolah-olah Allah tak nampak, Allah tak tahu. Inilah dia akibat tak ada tauhid. Maka dia tak ingat Allah Ta'ala duk tengok dia tu. Ini bahaya. Besoknya pahala kita habis ke semua, hancur lebur menjadi debu. Wal a'yazubillah min zalik. Nabi beri amaran orang akhir zaman. Zaman kita lah, bukan siapa lagi. Maka hendaklah kita beringat bahawa kita lakukanlah ibadat kita siang malam, tinggalkan semua dosa-dosa, maksiat-maksiat. Maka termasuklah juga orang yang puasa siang. Malam buka puasa, maghrib buka puasa, tapi dia akan menyembunyikan diri, pergi hisap rokok. Dia pergi hisap rokok seorang-seorang, pergi duduk belakang. Habis-habis tu mai balik. Pergi mana? Saja pergi rehat tang tu saat. Dia tak abang kata dia merokok. Allah Ta'ala tengok dia merokok. Merokok tu haram. Maka dia ni termasuk. Wal a'yazubillah min zalik. Minta maaflah orang yang masih merokok. Terpaksa habaq begitu. Bukan nak kata kat orang merokok, tapi siapa hisap tu kena lah kan. Jadi kita tinggalkanlah hak mana yang diharamkan. Kita wajib berpegang dengan fatwa yang kata haram, haram. Tak boleh kita lawan fatwa. Kita lawan fatwa seperti kita lawan hukum Islam yang lain. Wal a'yazubillah min zalik. Maka terkait itulah para jemaah yang dirahmati Allah sekalian, 20 minit yang baik yang benar daripada Allah,
Yang salah yang silap itu daripada kesilapan dan kelemahan saya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'il muslimin wa muslimat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.